Inilah dia toxic positivity. Aku ni adalah daripada Gen Z dan aku dibesarkan, dididik cara yang boleh katakan agak keras. Tak adalah keras mana pun, tapi lebih kepada macam cara pemikiran seorang millennial ataupun boomer sikit-sikit. Dia lebih kepada mengajar kita macam mana bukanlah mengamalkan satu sikap pergi mampus. Tak ada, bukan macam tu. Dia lebih kepada macam jangan mudah terasa dengan setiap perkara yang berlaku. Dan aku pun nak menasihatkan jugalah untuk supaya kita kena belajar macam mana kita nak keluar daripada situation ini. Janganlah kita meletakkan situation kita tu nampak sangat kita seolah-olah macam menyeksa diri kita. Kalau betul tak boleh, jangan teruskan. Tapi apa yang aku cakapkan ni tak semestinya boleh diguna pakai untuk semua benda tau. Kena faham juga, sebab jangan jadikan perkara ini adalah satu perkara yang korang boleh putus asa terus macam tu. Kena ingat, putus asa bukanlah jalan yang terbaik.